Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imtiaz Rafiq dari Dua Kisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izara Nadia. Saya dari kelas 6 tahun. Saya suka berpuasa di bulan Ramadan. Mula-mula saya bangun sahur. Masa sahur saya baca niat. Awaitu saumarodin al-adai fari Ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa esok hari Ramadan. Tahun ini kerana Allah Ta'ala. Lepas tu saya solat subuh. Allahu Akbar. Saya suka pergi sekolah. Kat sekolah ramai kawan. Balik sekolah saya berbuka kat surau. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala istika awta'tu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dia suka balik kampung. Saya main bunga api. Saya berbuka puasa ramai-ramai di kampung. Saya dapat duit raya. Saya ingin mengucapkan selamat berpuasa di bulan Ramadan. Dan saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin.